Orang JB, korang kena try makan kat sini. Nasi ayam panggang kat sini padu guys. Nasi dia wangi, ayam besar, makan dengan kicap homemade dia memang ngam. Sambal dia pun padu, ada sambal lada dan sambal lado. Lepas tu korang kena try nasi lemak kukus periuk kayu. Diorang guna beras basmati, berderai sebutir-sebutir nasi dia. Sambal gula Melaka dia pun ngam. Lagi ngam makan dengan lauk yang pelbagai kat sini. Ada ayam dara 11 rempah, asam pedas, masak lemak, sambal petai, macam-macam lah. Layan boh makan dengan nasi lemak. Nasi lemak dengan nasi ayam dia ni sentiasa ada dari pagi sampai malam. Diorang akan sentiasa top up kalau habis. Barulah korang dapat makan fresh-fresh, panas-panas. Korang jangan ingat kat sini ada 2 hidangan je. Sini pun ada nasi kukus ayam berempah. Nak nasi kukus kambing bakar pun ada. Kambing ni diorang bakar bila ada order je tau. Barulah korang dapat makan kambing fresh, panas-panas. Korang minat pedas? Korang boleh layan nasi ayam penyet-nyet. Dah kenyang makan, korang kena try air signature kat sini. Kopi Lambo Ais. Air kopi pekat padu hanya di Mok Chu Kitchen. Lagi satu, air rahsia. Macam mana rasa dia? Rahsia. Datang sendiri kalau korang nak tahu rasa dia macam mana. Ramai yang dah try makan kat sini dan puas hati dengan makanan kat sini. Semua sedap lah, ayam sedap, nasi lemak sedap. Sambal sedap. Sambal sedap. Sambal sedap. Sedap betul. Mana bos? Saya juga sedap. Sedap? Sedap. Memang sedap, memang sedap. Memang sedap sangat makan. Okay, thank you so much. Wah, Alhamdulillah. Servis laju, kedai selesa, parking pun banyak. Apa lagi yang korang nak? Jom serbu Mok Chu Kitchen sekarang. Bawa family, kawan-kawan, geng office korang makan sedap-sedap kat sini guys. Mok Chu Kitchen dia ada pilihan lain. Alamak. Makan sini. Bayar sana.